Allah Akbar. Biarkan muntah darah tu. Biar dia muntah darah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita tengok, kita saksikan petikan tadi di awal tadi tu, pesakit itu muntah darah. Pesakit ni dia diuji dengan pelbagai ujian. Ada saka keturunan, sihir dan santau, dan beliau juga pernah mengalami bisikan yang mengarahkan beliau untuk membunuh diri, dan beliau pernah melakukan cuba membunuh diri dengan terjun ke laut, tapi dapat diselamatkan. Betul kau duduk dekat rumah ni? Ataupun kau memang yang dah diputuskan hari itu kau datang balik? Kau tahu kau jantan ni? Boleh cakap dengan aku? Cakap dengan aku. Kenapa kau ganggu Mira? Cakaplah. Kenapa kau ganggu Mira? Kau ganggu dia tak? Atau kau ikut dia? Mana satu? Kau ganggu dia ke kau ikut dia? Kau duduk dalam badan dia ke? Kau duduk dalam rumah ni ke? Cakaplah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kau cakap. Inna fatahna laka fatham mubina. Kau jangan lari. Aku bukan nak sakitkan kau. Aku tak sentuh kau pun. Aku tak sentuh kau pun. Aku nak tanya kau je. Kau duduk rumah ni ke? Atau kau saka? Cakap. Inna fatahna laka fatham mubina. Kau cakap. Muntah darah. Muntah darah. Nampak ni? Muntah darah nampak? Banyak. Darah pekat nampak? Keluarkan muntah darah tu. Maksudnya benda ni dah makan dalam dia tau. Allah Akbar. Biarkan muntah darah tu. Biar dia muntah darah tu. Benda ni dah lama bersarang badan dia. Allah Akbar. Mira kena kuat semangat. Dia muntah darah banyak ni. Bagi dia pakai tudung dia, betul kan? Betul kan tudung dia? Dia okey, tak apa. Biar dia muntah darah. Darah ni benda dia dah bersarang lama dalam badan dia. Darah banyak. Darah banyak. Darah banyak. Ini darah ni. Darah. Ya.